Assalamualaikum semua. Welcome back to Sketsa Podcast. Saya Elion. Hari ini saya sangat teruja sebab kita ada tetamu istimewa dari SK Paket 3 iaitu Encik Zamri bin Omar. Sempena lawatan penanda arasan digital ke sekolah kami. Selamat datang Encik. Selamat datang. Terima kasih kepada pengurus adik Elion. Rasa gembira hadir ke sekolah SO ni. Encik, sekarang ni teknologi dah jadi macam best friend. Murid lagi suka belajar bila guna video, permainan pendidikan dan aktiviti digital yang menarik. Jadi, pada pandangan Encik, kenapa budaya digital ni penting sangat di sekolah sekarang? Okey, pada pendapat cikgu lah. Budaya digital ni sangat penting kepada dunia pendidikan sekarang kerana banyak perubahan telah berlaku daripada dulu sampai sekarang ni. Murid-murid didedahkan dengan persekitaran teknologi. Sejak dari kecil lagi murid-murid biasanya terlibat dengan teknologi. Contohnya penggunaan telefon, biasa bermain video dan pelbagai aplikasi lagi. Jadi cara pembelajaran dan belajar murid pun berbeza. Sebab itu sekolah perlu seiring dengan dunia pendigitalan pada hari ini supaya pembelajaran murid lebih menarik minat murid kepada PDPC guru. Jadi untuk itu macam cikgu pun perlu ada perubahan dalam penggunaan digital ni. Selain itu juga pendigitalan guru ini juga dapat membantu guru lebih kreatif dalam menghasilkan pengajaran dalam kelas tu. Tidak macam dulu kita guna dulu kapur kan ataupun marker pen tu. Sekarang lebih canggih kita menggunakan laptop ataupun tab ni. Jadi pada masa sekarang ni murid-murid lebih bersedia lah. Jadi cikgu perlu berubah, murid lebih berubah sekarang ni. Betul tu Encik, bila guna teknologi dalam kelas, murid nampak lagi happy dan berani nak cuba benda baru. Cikgu pula jadi lagi semangat nak mengajar. Okey Encik, soalan terakhir. Apa tips atau rahsia untuk sekolah berjaya bina suasana digital yang seronok dan berkesan? Jadi bagi cikgu sikap murid ataupun sikap warga itu sendiri yang memainkan peranan dalam pendigitalan sebuah sekolah tu. Jadi teknologi yang canggih memang membantu, tapi kalau semangat murid tu kurang, jadi tak jadi juga. Jadi sekurang-kurangnya dalam membina budaya digital ni perlu ada sikap kerjasama. Untuk transformasi sekolah, kita perlu bermula daripada bawah, daripada kecil, daripada rendah lagi. Jangan terus buat perubahan yang mendadak. Biasanya kalau perubahan mendadak tu agak terkejut lah warga sekolah, murid pun. Jadi contohnya di dalam kelas, cikgu-cikgu boleh memulakan pendigitalan ataupun penggunaan teknologi maklumat tu menggunakan contohnya menggunakan laptop dulu, projektor. Dulu projektor pun pakai wayar kan. Sekarang ni lebih canggih, projektor tu tanpa wayar. Wireless tu, maknanya portable, boleh bawa di mana-mana. Jadi kita mulakan daripada kecil, dari rendah dulu kepada tahap yang lebih tinggi. Dan langkah kecil itulah budaya digital akan berkembang sedikit demi sedikit. Selain itu, macam cikgu nampak di sini di SO, peranan pentadbir pengurusan cukup besar membantu dalam melaksanakan pendigitalan sekolah. Nampak dari segi kemudahan internet, dari segi kemudahan peralatan cukup lengkap, dan macam cikgu datang di sini pun cikgu tengok macam suka dan tengok wow sikit bila mempunyai seorang pengurusan yang cakna dan prihatin kepada keperluan semasa pendigitalan tu. Jadi ada guru yang mahir teknologi, jadi boleh guna. Selain itu murid-murid juga cikgu nampak di sini daripada awal cikgu masuk di depan tu murid dah handle ataupun murid dah yang menjadi ketua untuk membawa cikgu ke tempat-tempat
yang ada di sekolah ni lah. Jadi itu melaksanakan ataupun menarik bakat murid. Jadi bila murid kita diberi peluang, jadi murid ni dapat menyerlahkan kreativiti mereka ni. Jadi ada murid yang pandai, kenapa ada murid yang pandai edit tau. Edit video. Lepas tu kalau tadi yang mesin tu dia boleh menggunakan alat tan. Ada tu satu lagi yang cikgu rasa macam coding tu kan. Macam ada kalau dulu ada pertandingan yang kereta kontrol tu coding tu. Cikgu rasa kalau di sini dia boleh menguasai teknologi macam ni, maknanya untuk coding kereta tu pun cikgu rasa lebih baiklah cikgu rasa sekolah ni. Jadi sekolah perlu menjadi tempat yang boleh mencukir potensi murid itu. Jadi selain itu, selain pentadbir, biasanya guru-guru biasanya perlu ada sikap berani mencuba, try and error. Ada cikgu-cikgu kalau macam umur yang dah berusia, macam cikgu sendiri, umur 50, cukup takut salah kan. Jadi kalau kita takut, kita tak boleh, biar ada sikap. Kalau sekarang cikgu muda-muda dia try and error, kalau salah tak apa, boleh betul semula. Begitu. Jadi jelas sekali penggunaan digital ini memberi manfaat kepada semua, kepada pengurusan, kepada guru, kepada murid-murid. Murid-murid yang paling utama sebab kita dah berubah zaman. Macam adik pengurusi kan, muda dulu mana kenal kapur ke duster tu kan. Lah ni tak ada dah, habis belaka dah. Papan hitam, sekarang ni papan putih, betul tak? Okey, jadi bila sekolah berjaya mewujudkan suasana perdigitalan ni, murid-murid lebih terdedah. Jadi murid-murid lebih rasa berkeyakinan untuk belajar, untuk memberi pendapat, untuk meneruskan apa yang dia belajar tu. Jadi dia boleh implikasi kepada dalam pembelajaran dia tu. Contoh yang terakhir ni, cikgu nampak macam murid-murid sekarang ni dia lebih kreatif. Bila dia guna TikTok kan, walaupun umur 12 tahun ke bawah, tak boleh guna TikTok, tapi cikgu nampak ada murid-murid yang boleh menggunakan TikTok. Dia boleh menyuarakan pendapat dia, boleh menunjuk bakat dia sekarang ni lah. Jadi lebih bagus, lebih baik lah. Maknanya macam pihak sekolah SO ni menyerahkan lagi bakat-bakat murid dalam bidang ICT ni. Cikgu rasa itu sajalah pandangan cikgu. Wah, banyaknya ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih Encik atas perkongsian yang sangat santai, menarik dan penuh inspirasi. Semoga sekolah kita terus maju dan gemilang dalam dunia pendidikan digital. Saya Elion dan jangan lupa follow kami di podcast. Dan jangan lupa follow podcast kami di MySo TV Channel. Terima kasih dan jumpa lagi. Skesa, be excellent, merentas kecemerlangan.